Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noratasha binti Muda bersama-sama berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Jago bowling Padang Negara Nur Farah Ain Abdullah terus mengharumkan nama Malaysia apabila mencipta sejarah dengan bergelar pemain nombor 1 dunia hari ini. Berdasarkan kemas kini ranking dunia wanita di World Bowl Series, Nur Farah kini menduduki kedudukan teratas dengan mengumpul 723 mata. Pemain dari Scotland, Julie Forrest berada di posisi kedua selepas mengumpul 683 mata, manakala Kelsey Cottrell dari Australia berada di tangga ketiga dengan 676 mata. Nama Nur Farah mencuri perhatian selepas dia berjaya melakar sejarah dengan meraih pingat emas dalam acara individu wanita pada kejohanan bowling Padang dalam Dewan Dunia 2024 di Guernsey, Channel Island pada April tahun lepas. Pemain berusia 24 tahun ini turut memberi sumbangan besar kepada skuad negara apabila membantu meraih pingat kangsa dalam acara berpasangan campuran bersama Izzat Shamir Zulkifli. Izzat Shamir turut menyumbang pingat perak dalam acara individu lelaki. Sekian.